Masa zaman aku selalu keluar mengembara dulu, aku banyak mempunyai pengalaman dilayan sebagai tetamu istimewa di kebanyakan tempat yang aku pergi. Aku merasai hospitality yang tiada tandingannya sepanjang aku berada di jalanan. Sekarang sementara aku di sini, aku berpeluang untuk bersama orang kita yang seperti Wira tidak didendang, memberikan hospitality kepada orang-orang luar, terutamanya mangsa-mangsa dari negara yang dilanda peperangan, dan macam mana diorang ni diberi layanan oleh orang-orang aku sendiri. Aku melawat sebuah keluarga yang hidup sebagai pelarian sejak 10 tahun yang lalu, setelah melarikan diri dari peperangan di negara asalnya, di Yaman. Mereka kini menetap secara sementara di tengah-tengah kota Kuala Lumpur setelah berjaya mendaftarkan diri mereka dengan United Nations sebagai pelarian. وأول مرة يكون حرب ببلادنا، فطبعا حاجة غريبة لنا إنها يكون الحرب والضرب في منطقتنا. ففعلا أنا مش مستوعبة، أو الخوف، ما كنا نقدر نأكل، كنا بس نهرب من مكان لمكان من مكان لمكان عشان نكون في مكان آمن. لما فتحوا مجال للمطار إن احنا نخرج، فخرجت الحمد لله، يعني إن أنا خرجت من البلد، قدرت أخرج. بس أنا خرجت أول مرة أنا وابني وضاح، وكنت حامل بتول. هربت يعني من البلاد، خلاص وخليت عائلتي بعدي. Bukan mudah hidup di negara asing yang mempunyai bahasa dan budaya yang berlainan. Tapi wanita kepada 3 orang anak ni memang menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dengan begitu baik, yang terbukti bila aku melihat anak-anak dia hidup macam biasa, sama seperti orang lain. Tak ada rasa seperti mangsa peperangan. My name is Wardah Abdul Majid, and I'm from Yemen. I play football. It's my favorite sport to play. My dream is to become like the second Ronaldo. اللغة لا مش صعب. ماليزيا ما شاء الله يعني يتفهموا معانا. في كثير ساعدوني من الماليزيين إلى يومنا هذا. في وحدة ماليزية تساعدني، مدرسة تدفع لي رسوم المدرسة، مرات العملية حق بتول حق وضاح ساعدتني. أحتاج مرات ترسل لي أكل، يعني هذا الفراشات تساعدني، يعني كثير أشياء ساعدتني ماليزية. ما أحب أذكر اسمها، يمكن ما تحب أحد يعرف اسمها. ففعلا ماليزيين وقفوا معايا، أنا وقفوا معايا ماليزيين، يعني الحمد لله. Terasa lega di hati ni bila dengar pengalaman diorang dilayan dengan baik oleh orang-orang kita sendiri. Aku memang selalu mengharap orang-orang luar ni mendapat layanan yang baik bila diorang berada di tempat kita. Kerana masa zaman aku selalu mengembara dulu, aku sentiasa dilayan dengan baik oleh orang-orang luar. Wardah ni baru berumur 10 tahun dan dia membesar di bumi Malaysia. Aku kemudian mengikutinya ke sekolahnya di tengah bandar Kuala Lumpur untuk melihat sendiri macam mana kanak-kanak pelarian dari negara-negara perang ni mendapatkan pelajaran di negara kita. Tempat ni sebenarnya bukanlah sekolah, tapi sebuah pusat pembelajaran untuk kanak-kanak pelarian, iaitu Malaysian Social Research Institute ataupun MSRI. Kesemua pelajar di sini adalah dari negara bergolak di Afrika, Middle East dan Central Asia seperti Afghanistan, Syria, Iraq, Palestin, Sudan dan Somalia. Aku masuk dalam kelas-kelas di sini untuk merasai sendiri suasana di dalam kelas ni. Walaupun status diorang ni pelarian, tapi vibe dalam kelas ni terasa macam dekat college ataupun universiti swasta yang dipenuhi dengan international students. Tempat ni walaupun kecil, tapi boleh menampung seramai 500 orang pelajar. We do provide them with an education here for
from early childhood, primary to secondary. But the idea is to help them to be able to also continue to study at a higher level, to access higher education. But some parents are not too happy with their child accessing further education after secondary, because they feel that if they're still here in the country, they can't progress any further. Even with a degree, they will not be able to work and earn as a degree holder in Malaysia. So some of them are reluctant. They are more inclined to get their children to finish whatever education they need to be able to access low-paying jobs within the system, informal jobs within the system, so that they can contribute to the family's income, which is almost nothing. Dekat negara kita ni, orang yang berstatuskan pelarian sebenarnya tak boleh nak mendapatkan pelajaran. Jadi program macam ni memang kena ada supaya kanak-kanak pelarian ni boleh mendapatkan pelajaran macam kanak-kanak lain yang lebih bernasib baik. Pelarian yang dah didaftarkan dengan United Nations mudah masuk ke negara kita, tapi mereka cuma boleh duduk sementara dan tak dibenarkan untuk bekerja. Jadi selalunya lepas beberapa ketika, mereka kena berpindah lagi ke negara-negara yang boleh terimanya sebagai penduduk tetap seperti US, Kanada, Australia ataupun New Zealand. Jadi ada antara mereka ni tak nak belajar dekat sini kerana merasakan yang tiada masa depan di sini dan tidak boleh mencari pekerjaan di sini disebabkan status mereka yang tinggal sebagai pelarian. As I said, the refugee student, they cannot, if they finish the IGC stage, they cannot find a work because they are refugees not allowed until now. But they have chance when they find another country as a third country as resettled, like Canada or Australia or New Zealand or another country, UK maybe. They have chance to continue their education in the end of their stage. For example, they are ready to enter the college. This is very important for them, especially for the IGC, because they have a good determination to allow to enter the college and they are ready. Kadang-kadang, bila aku tengok budak-budak ni, teringat sekolah-sekolah dekat pedalaman di Kyrgyzstan. Mungkin kerana ada sesetengah mereka ni adalah berbangsa Hazara dari Afghanistan. Jadi rupa mereka mirip dengan orang-orang Kyrgyz. Kebanyakan mereka ni dah lama di sini, membesar di sini dan dah menganggap Malaysia ni macam negara sendiri. Jadi ada juga yang berhasrat untuk menyambung belajar di negara barat dan datang semula untuk bekerja di Malaysia satu hari nanti. Hello, my name is Muhammad Saleh and I'm 18 years old, going to be 18, and I'm from Somalia and I've been in Malaysia for like 7 years and a half. Actually, I'm trying to learn something in Malaysia, so when I go outside of the country, like continue my career and then come back to Malaysia and do it here. So yeah, I'm planning to do something outside and then come back to Malaysia and facilitate it here. Pusat pembelajaran ni sebenarnya memerlukan banyak bantuan. Bukan saja dari segi kewangan, tapi tenaga pengajarnya pun sebenarnya tak cukup. Tempat ni memerlukan orang yang boleh ajar skill seperti menghasilkan video atau cara-cara nak generate income dari social media. Ada juga yang tak semangat nak belajar kerana keluarga mereka ada masalah kewangan disebabkan mereka tak boleh bekerja. Tapi bila ada problem macam ni, maka lahirlah wira-wira yang tidak didendang, unsung heroes, di mana NGO seperti Charity Right datang untuk memberikan bantuan, menaik taraf pembelajaran di sini dan memberi bantuan makanan kepada keluarga mangsa-mangsa perang ni. I think for the past year, what we have been trying to do is that, number one, we want to improve quality of education. How to improve quality to education is the way that we decide to do is just actually increase the attendance in the schools. So for younger generations, the primary schools, how it works is actually when their attendance increase, their academic increase. So this is where Charity Right jumps in. And how we do this is actually we provide all the necessities for the family members in a form of food box containing all the necessity foods
and each box can last for 1 month. So by helping the family, we are making sure the family committed to send their children to the schools while improving their academics and creating an ecosystem where we can benefit the community properly. And this program not only for refugees, but we also implement the same system to the government school as well, to hope achieving on the same goal. So we have 4 refugee schools in Malaysia, but for government school we have 33 currently across Malaysia. So each state we have 2 schools. Aku mula tertarik untuk melihat dengan lebih mendalam tentang kerja-kerja amal yang dijalankan oleh NGO macam Charity Right ni. Mereka bukan sahaja banyak membantu mangsa-mangsa perang, tapi sekolah-sekolah biasa pun ada yang sebenarnya banyak memerlukan bantuan. Jadi aku mengikut mereka ke sebuah sekolah tahfiz di Kuala Lumpur, iaitu Akademik Tahfiz Al-Hidayah ataupun ATAH. Aku dulu bersekolah biasa, jadi tak pernah tahu beza sekolah tahfiz ni dengan sekolah kebangsaan yang biasa. Sekarang ni baru aku tahu, kalau sekolah kebangsaan biasa, selalunya kelasnya cumalah setengah hari yang bermula di awal pagi sampai ke tengah hari. Tapi kalau sekolah tahfiz ni, di sepanjang hari dari pagi sampai petang, di mana pelajar tahfiz ni kena menghafal Al-Quran di waktu pagi dan belajar subjek akademik macam sekolah biasa di waktu petang. Hampir sama, kecuali sekolah tahfiz ni ada ekstra pembelajaran Al-Quran. Mereka pun ada aktiviti sukan, badan beruniform dan sebagainya, macam sekolah biasa juga. Bekas-bekas pelajar dari sekolah tahfiz ni pun bukan calang-calang, ramai yang masuk universiti. Jadi prestasi akademik di sekolah tahfiz ni sebenarnya sama je dengan sekolah kebangsaan. Yang mana betul-betul fokus dalam Al-Quran, yang kita nampak dia mantap dalam Al-Quran, akademik dia sangat bagus. Itu no doubt. Yang mana yang kita dah perform dalam Al-Quran, lepas tu kita pergi akademik dia memang bagus. Adalah 2-3 orang yang kita nampak. Dan yang lain lagi, akhlak anak-anak tambah baik. Itulah yang benefit yang kita boleh dapat. Selain daripada dia hafal Quran, dari situ juga dia boleh belajar apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran tersebut. Cuma kita nak tunggu bila je kognitif dia dah boleh berfungsi untuk dia amalkan balik apa yang dia belajar tu. Cuma ada setengah orang Allah bagi nikmat agak awal, jadi sepanjang dia belajar tu dah boleh aplikasikan. Cuma ada orang yang Allah mungkin bagi lambat sikit, so dia takkan aplikasi dekat sekolah. Mungkin nanti dia akan habis sekolah, luar sekolah, dia dapat aplikasi tu, apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Cuma yang penting kat sini adalah bila kita hantar anak kita ke tahfiz dan tempat Al-Quran adalah supaya kita bekalkan dia dengan sesuatu. Sebab apabila dia jatuh atau apabila dia dalam dunia kegelapan dia nanti atau dia terlanjur, dia tahu arah nak balik. Itu yang penting. Dia tahu arah nak balik. Sebab ramai orang hari ni dia lalai, dia lupa, tapi dia tak tahu cara nak kembali tu. Cara kembali tu sangat penting. Tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Menarik. Ibarat seorang pengembara yang tersesat jalan, dia boleh kembali ke arah yang betul kerana memegang sebuah kompas. Ibarat seorang yang berjalan di lorong gelap dapat mencari jalan keluar kerana memegang sebuah lampu suluh. Tapi sekolah tahfiz ni selalu mendapat tanggapan buruk oleh kebanyakan orang kerana media selalu menunjukkan ada banyak kes buli yang ekstrim yang terjadi di sekolah tahfiz. Kes buli ni sebenarnya ada berlaku di mana-mana, bukan saja di sekolah biasa. Malah di tempat kerja pun sebenarnya ada je kes buli. Tapi aku tertanya-tanya, sekolah tahfiz yang fokus pada pembelajaran Al-Quran pun tak terkecuali dengan kes buli. Malah kadang-kadang lebih ekstrim dari sekolah biasa.
mungkin kita boleh komen sikit lah pasal buli ni. Kenapa ada tahfiz yang buli dia agak teruk? Sebab perception masyarakat adalah tahfiz ni dijadikan last choice, bukan first choice. Anak seorang atau 2-3 orang bila dah tak boleh perform dekat akademik sekolah mana-mana, yang tak malas belajar, yang dah tak nak belajar, last choice je, masukkan tahfiz lah. Nanti tahfiz dia jadi baik. Atau budak nakal kan daripada mana-mana. Tak apalah, kita dah habis cara dah nak buat dia ni. Kita masukkanlah dia ke tahfiz. Akhirnya dekat tahfiz ni, macam saya cakap dah tadi, tahfiz ni kita masuk tahfiz kena ada dengan niat yang baik. Kalau niat kita pun salah, daripada kita yang nakal pun akan nakal juga dekat tahfiz. Contohnya kita seorang pembuli dekat akademik tadi, kita masuk dalam tahfiz pun kita akan bully orang juga. So yang kita kena ada awareness adalah bila anak kita cerdik dan pandai, anak kita ada daya ingatan yang tinggi, bagus dari segi kognitif, hantarlah ke tahfiz. InsyaAllah dia akan terbaik dari segi sasiah dan akademik. Harap-harap pandangan masyarakat terhadap sekolah tahfiz ni akan kembali pulih dan tak lagi dipengaruhi oleh cuma sekumpulan kecil pelajarnya saja. Dalam pemerhatian aku setakat ni, pelajar di sekolah ni nampak begitu sopan dan berdisiplin, fokus bila di dalam kelas. Kedatangan NGO seperti Charity Ride di sini pun memang banyak membantu, di mana mereka banyak memberi bantuan makanan kepada pelajar-pelajar di sekolah ni. Ini mungkin cubalah titik permulaan. Mungkin lepas ni, aku akan menerokai dengan lebih mendalam tentang kerja-kerja amal yang banyak dilakukan oleh unsung heroes dari NGO seperti Charity Ride ni. Kerana sesebuah masyarakat tu boleh menjadi lebih harmoni bila tangan yang memberi lebih selalu berhubung dan mengeratkan silaturahim dengan tangan yang menerima.